Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang disfungsi microvascular artery coronary. Seperti yang dinyatakan oleh namanya, mikro bermaksud sangat kecil. Jadi kita semua tahu tentang penyumbatan yang boleh menyebabkan serangan jantung. Ia semua disebabkan oleh penyumbatan di dalam saluran darah utama. Sekarang saluran darah utama ini sebenarnya memberi laluan kepada saluran darah kecil di dalam jantung. Sekarang ini penyakit dalam arteri ini juga boleh menyebabkan masalah. Kita perlu tahu tentang itu. Jadi simptom asas bagi pesakit dengan bentuk penyakit ini akan sama seperti penyumbatan utama, seperti sakit dada semasa berjalan, sesak nafas semasa berjalan, berdebar-debar semasa berjalan, dan itulah ketika pesakit datang ke OPD untuk memahami sama ada terdapat masalah jantung. Jadi sekarang dalam pesakit yang mempunyai penyakit dalam mikrovaskulatur, iaitu dalam saluran yang sangat kecil, pada dasarnya ECG dan echo akan normal. Dan apabila kita melakukan ujian treadmill tersebut akan menunjukkan hasil yang positif. Jadi apabila treadmill positif, secara amnya kami akan mengesyorkan pesakit untuk menjalani sama ada CT coroner angiogram atau coroner angiogram. Sekarang apabila kita melakukan penyiasatan ini, ya apa yang ditunjukkan adalah bahawa arteri utama semuanya bersih dan mikrovaskulatur secara amnya tidak kelihatan dalam penyiasatan ini. Tetapi implikasi fenomena tertentu ini yang juga dipanggil sebagai MINOCA atau INOCA pada dasarnya bermaksud bahawa mereka berisiko tinggi untuk hasil masa depan dan faktor risiko mereka perlu diuruskan. Sekarang penyakit ini lebih biasa dalam kalangan wanita dan secara amnya lebih lazim dalam kalangan orang yang menghidap diabetes, hipertensi, dan jika tidak dirawat dengan baik, ini boleh membawa kepada penyumbatan lebih lanjut pada masa depan dan juga boleh menyebabkan sesuatu yang dipanggil kegagalan jantung dengan pecahan ejeksi yang terpelihara. Jadi sekarang orang yang mempunyai simptom seperti ini dan diagnosis tertentu ini perlu lebih berwaspada dengan kawalan faktor risiko. Mereka perlu mengoptimumkan faktor risiko mereka. Ia bukan penyakit yang jelas, tetapi pasti penyakit tersembunyi yang boleh membawa kepada penyakit yang jelas dalam tempoh masa yang boleh membawa maut. Jadi ia adalah tanda amaran, sesuatu seperti sindrom metabolik di dalam arteri coronary, shorted data, dan ia berlaku kerana lapisan saluran darah itu berpenyakit dan penyakit ini berkait dengan faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, merokok, dan tekanan. Jadi sekarang apa yang semua ini lakukan pada dasarnya adalah mereka mengubah persekitaran mikro saluran darah ini dan keradangan mula berlaku dalam mikro saluran ini. Apabila terdapat keradangan, terdapat kesesakan dan tiada aliran darah. Jadi apabila kita melakukan angiogram, kadang-kadang dalam mikrovaskulatur yang sangat berpenyakit, kita mendapati bahawa aliran darah sangat perlahan. Ia dipanggil sebagai fenomena aliran perlahan. Itu berlaku kerana apabila paip anda sangat bersih dan aliran boleh berlaku sepenuhnya, aliran itu sangat pantas. Tetapi apabila terdapat halangan di bahagian yang sangat distal, maka aliran akan menjadi sangat perlahan. Sekarang itu adalah petunjuk bahawa mikrovaskulatur sangat terjejas. Sebelum ini difikirkan bahawa fenomena ini tidak begitu, anda tahu berbahaya. Tidak, ia memang tidak berbahaya. Tetapi ia adalah amaran kepada doktor dan juga pesakit untuk mengawal faktor risiko dengan baik supaya kejadian masa depan mereka dapat dikawal dan dicegah dengan berjaya. Sekarang ini adalah ringkasan tentang disfungsi mikrovaskular arteri coronary. Terima kasih.